Dalam dunia yang semakin maju, ilmu bukan sahaja di dalam buku tetapi berkembang seiring dengan teknologi. Okey, semua orang tengok pasal 63. Waspada fenomena alam, kepala air, prihatin pasti selamat, tanda-tanda awal kejadian kepala air. Ilmu adalah asas kehidupan. Tanpa ilmu, manusia hilang arah. Ilmu membentuk akhlak, membina jati diri dan menjadi cahaya yang menyinari perjalanan hidup. Di dalam kelas, murid bukan sahaja belajar tetapi berinteraksi, berbincang dan mencipta sesuatu yang baharu. Kini teknologi adalah jambatan kepada ilmu, daripada papan hitam ke skrin digital, daripada buku teks ke pembelajaran tanpa sempadan. Teknologi menjadikan pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif dan lebih berkesan. Murid bukan sahaja belajar tetapi turut meneroka dunia tanpa batasan. Namun, teknologi juga hadir dengan cabaran. Jika disalahguna, ia boleh melalaikan dan menjejaskan fokus belajar. Generasi hari ini bukan sekadar pengguna teknologi tetapi pencipta masa depan. Setiap idea kecil mampu menjadi inovasi besar pada masa hadapan. Dengan ilmu di hati dan teknologi di tangan, mereka mampu mengubah dunia. Ilmu tanpa teknologi adalah terbatas. Teknologi tanpa ilmu adalah tidak bermakna. Namun, apabila digabungkan, lahirlah sebuah generasi yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi.